Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimat. Surat Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sidang jamaah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat kita sambung kembali pengajian kita di surah ini. Malam ini kita masih lagi berbicara tajuk solat Jumaat. Syarat solat Jumaat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita dan semoga kita semua mendapat ibadah dan solat yang baik, solat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi terus kita masuk tajuk kita. Yang lepas kita baca 5 syarat. 5 syarat solat sah Jumaat. Yang pertama kita baca dah, yang kedua. Dan syarat yang kedua. Syarat yang kedua daripada 5 syarat solat sah dan solat Jumaat. Yang kedua, hendaklah didirikan Jumaat itu pada tempat yang dibilangkan daripadanya negeri atau dusun. Negeri atau dusun. Maksudnya solat Jumaat itu hendaklah didirikan di tempat ada kediaman orang. Ada orang tinggal. Ada kediaman orang. Tempat tadi. Sekira-kira kalaulah seseorang yang hendak bermusafir, dia kena keluar daripada tempat tinggal itu. Dia duduk dalam lingkungan, dalam masyarakat, dalam kampung. Kalau dia musafir, dia dikira dia keluar daripada tempat tinggal itu. Duduk dalam kampung, tak kira musafir lagi. Setelah ia keluar, baru dia dikira. Maka di dalam kehidupan penduduk itu, di dalam itulah kena buat solat Jumaat. Adanya solat Jumaat. Jadi tidak boleh dilakukan solat Jumaat itu di tanah lapang yang bercerai daripada rumah kediaman, negeri atau dusun atau kampung tadi. Jadi di dalam lingkungan, lepas tu Jumaat dibuat tempat lain. Tempat lain Jumaat dibuat. Di situ tidak sah. Mesti Jumaat berada di dalam kawasan kediaman manusia. Di tempat lain itu untuk kita keluar pergi musafir. Jadi di tempat bermulanya musafir, di tempat tu tak boleh ada buat solat Jumaat. Kena buat Jumaat di dalam kehidupan manusia ni. Ni kehidupan manusia dalam. Dan jika tempat itu berkota, tempat itu berkota, maksudnya ada lingkungan, ada pagar, ada benteng. Seperti di Taif. Seperti di Taif yang kita cerita yang lepas. Di Taif dekat Mekah sana, Nabi daripada Mekah pergi ke Taif kira-kira 90 km. Pergi ke Taif. Pergi ke Habsah, berhijrah ke Habsah, kemudian berhijrah ke Taif, kemudian berhijrah ke Madinah. 3 hijrah. Hijrah itu berlaku 3 tempat. Mula-mula pergi ke Habsah, berhijrah. Nabi hantar wakil berhijrah ke Habsah, hantar Ja'far bin Abu Talib. Jadi berdakwah, berjaya mengislamkan Raja Habsah. Nama dia Raja An-Najasi. Kemudian balik, lepas tu datang lagi perintah suruh pergi ke Taif. Perintah pergi ke Taif. Jadi Nabi pergi ke Taif. Taif tu ada benteng, ada lingkungan, ada benteng, ada pagar sekeliling. Maka di dalam tu ada penduduk, ada raja, ada kedai, ada pasar, kehidupan mereka. Jadi mereka kena sembahyang Jumaat di dalam tu. Kat luar tak boleh. Kat luar tu dikira bermula untuk dia bermusafir. Bermula dia nak bermusafir. Jadi dia kata, jika negeri berkota, mendirikan solat Jumaat di dalam kota.
Dan jika didirinya salat Jumaat di luar kota, maka tidak sah. Tidak sah dalam kota tu. Buat salat Jumaat di dalam tu. Kalau musafir nak duduk di dalam tu tak boleh. Buat jamak qasar di dalam tempat tinggal kita tak boleh. Kena keluar daripada tempat tinggal kita baru boleh buat solat jamak qasar. Boleh buat solat jamak qasar keluar daripada kota, keluar daripada kampung. Tu solat Jumaat sebaliknya mesti buat di dalam tu. Solat jamak qasar buat di luar. Solat Jumaat buat di dalam. Perbezaan dia. Perbezaan dia. Ada beberapa tempat masjid tu jauh daripada kampung tapi tidaklah jauh sangat. Tapi kampung dia saya singgah di satu masjid dekat Kelantan. Dekat Kelantan dia jauh. Tapi dia macam ni, ada rumah ada sebuah. Lepas tu ada masjid. Lepas tu jauh ada rumah sebuah. Tu lain. Itu tidak sama dengan yang tadi. Tapi daerah tu satu daerah. Satu daerah dia lah, satu mukim. Satu mukim dia. Jadi di sini ada rumah 10 buah. Jarak sana ada 5 buah. Jarak pergi lagi ada sebuah. Jarak pula ada sebuah. Lepas tu dekat dengan sebuah tu ada satu masjid. Masjid tu kat situ. Dia ada kebun getah. Orang kampung, kebun getah. Dia rumah dia. Pergi tak sebelah tanah orang lain pula. 1 ekar kebun getah, tanah dia. Dia berbagai lah kehidupan berbentuk tu dalam berbagai. Kita boleh lihat kedudukan tempat tadi. Jadi saya singgah tempat tadi. Saya tengok, saya kata, mana orang? Kita tengoklah, kita singgah tu ada orang. Ada rumah jauh tu sebuah. Dekat masjid ada sebuah. Lepas tu jauh-jauh lah rumah. Saya singgah tu Zuhur, waktu Zuhur. Singgah tu waktu Zuhur. Tak sunyinya, masjid tu sunyi. Tak ada orang. Lepas tu pergi musim luruh. Yang saya singgah tu sebelum ni lah. Musim kemarau. Musim kemarau, tahun-tahun sebelum ni. Lepas tu pokok-pokok getah tu daun-daun duduk jatuh. Jatuh daun. Lepas tu bunyi angin, tiup apa semua. Keluarga saya duduk dalam kereta. Saya turun seorang lagi semayan Zuhur. Kawasan tu agak jauh dengan rumah. Tapi yang ni masjid ni dikira. Sebabnya dia bukan terkeluar. Dia macam jarak-jarak. Itu lain. Jadi saya pun nak semayang ni. Semayang tu nak, tak ada orang ke tu ni. Lepas tu nampak macam kering. Kata, orang tak ada masjid ni. Takut pula kita. Takut lah saya. Saya naik masjid tu, dengar macam ada orang buka pakai air. Dekat bawah. Saya naik atas. Saya pun turun. Tengok, tak ada. Lepas tu bila saya dekat pakai air, nampak macam orang buka masjid. Buka pintu. Buka pintu. Pergi tak ada. Tak berani kata ni. Takutlah, saya takut juga kita. Kita naik kereta, panggil keluarga semua. Kita gerak di sembahyang Zuhur di masjid dalam 5 km di depan. Dalam 5-6 km gitu. Kat depan sana ada satu masjid lain. Lepas tu ada seorang pakcik tu duduk depan tangga. Sesalam dengan dia, kata kita singgah masjid depan tu lah 5 km. Lepas tu nak sembahyang tu tak ada orang. Tunggu dah 5 minit, orang tak ada. Waktu dah masuk, orang tak ada. Lepas tu dia macam suka senyum lah. Dia kata, masjid sana. Dia cerita kedudukan rumah tadi. Rumah tu jarak-jarak apa semua. Lepas tu dia kata, selalu orang kena ngusik masjid tu. Dia kata, lepas dah ada orang cerita kat saya. Cerita kat dia lah. Dia kata kena buka pintu. Buka pakai air lah. Tandas tu buka lari mari sini. Masjid tu tak ada penghuni. Dia kata rumah jauh-jauh. Orang mari semayang lambat. Kadang-kadang tak mari. Ada jemaah tak hidup. Rumah dia jauh-jauh. Tapi masih dikira mungkin dalam lingkungan tu. Dalam lingkungan tu lah rumah jauh-jauh, jarak-jarak. Adalah 70 buah rumah. Tapi dia tidak rapat. Macam sebab kita rapat. Dekat kampung dia ikut tanah masing-masing. Tanah dia sekar. Sebuah rumah dia. Tanah dia tu 2 ekar. Satu rumah dia. Tu susah jugalah. Tapi di pihak kerajaan, orang yang buat tanah ni dia ukur. Ni satu mukim. Boleh buat satu masjid. Pergi sana, satu mukim. Boleh buat satu masjid. Tak apalah macam tu. Takut juga kita pun. Bergerak dekat bunyi. Atau anak saya belajar dekat Kuala Selangor, jauh. Jumpa juga masjid macam ni. Ada lagi. Yang tadi dekat Kelantan. Yang ni dekat Selangor. Takut juga saya. Pergi Singapura tak ada orang juga.
Rumah jauh, rumah dekat 1/2 kilometer. 1 kilometer, 1/2 kilometer rumah dengan masjid tadi. Rumah ke dalam. Rumah, tanya orang situ, rumah di mana? Dia kata rumah ke dalam, Ustaz. Dalam lagi. Ni. Singoh kita takut. Dekat Kuala Selangor. Anak belajar dekat Universiti Selangor. UNISEN. Anak saya belajar di UNISEN sana. Dia hantarlah. 2 minggu sekali. Dia balik sebulan sekali. Dia orang Selangor ni, jauh rumah pun. Dia balik setiap minggu. Setiap minggu balik. Jadi universiti tu jadi sunyi. Budak takut nak duduk. Universiti Kuala Selangor, Universiti UNISEN. Jadi saya kena ambil. Dia semua balik. Orang Selangor belajar tu, dia rumah dia dalam Selangor, dia balik. Kita kena ambil juga anak. Universiti tu dalam hutan. Jauh. Apa tu ada kera apa semua ni. Binatang masuk dalam universiti. Dekat asrama dan sebagainya. Jauh, sangat jauh. Nak pergi pekan semua jauh. Jadi kedudukan jauh, ada lingkungan, ada sakatan dia. Kira-kira paling jauh dalam 7 kilometer. Satu dikira satu daerah 7 kilometer. Kalau dalam 5 tu boleh lagi 5 kilometer. Sekitar 5 kilometer itulah penduduk. Lepas 5 kilometer dikira kampung lain. Dikira daerah lain, dikira tanah lapang, dikira tempat yang tidak boleh didirikan solat Jumaat. Melepasi kawasan. Melepasi kawasan dia. Jadi hendaklah didirikan solat Jumaat itu di tempat ada kediaman orang. Tidak boleh didirikan solat Jumaat di tempat tanah lapang yang tidak didiami orang. Dan jika mereka itu tinggal di kemah, duduk dalam kemah, dan seperti pondok di padang pasir ataupun di kawasan-kawasan lain lah, kawasan mendiri dengan kemah dan berpindah randah. Dia duduk tu dia berpindah, duduk berpindah. Mereka mendirikan salat Jumaat, maka tidak sah solat Jumaat mereka. Tidak boleh berpindah randah. Tidak boleh solat Jumaat orang yang tinggal di kawasan kemah yang sementara. Mendiami kemah umpama pondok yang sementara. Yang kita cerita yang lepas, satu rombongan dalam kitab Matla'il Badrin, satu rombongan pergi ke tepi pantai. 40 orang. Mereka bukan tinggal kat situ, mereka datang rombongan tadi untuk buat sesuatu perkara. Kalau sekarang ni budak pelajar-pelajar nak buat program, buat camp, mereka datang 45 orang. Mereka datang hari Khamis, esok hari Rabu, balik hari Sabtu. Jadi batalkan hari Khamis, lepas tu hari Jumaat, balik hari Sabtu. Jadi pada hari Jumaat itu mereka mendirikan solat Jumaat di tepi pantai. Jawab dia tidak sah. Tidak sah. Kerana apa? Yang pertama kerana dia musafir. Yang kedua kerana dia bukan orang tempatan. Dia tidak mendirikan di tempat yang didiami manusia. Tidak boleh. Tidak tidak sah. Solatnya didirikan di dalam kemah yang berpindah randah. Itu yang kedua. Dan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah solat Jumaat itu tidak boleh didahului oleh solat Jumaat yang lain. Maksudnya di satu tempat itu, di satu negeri, satu dusun, satu tempat lingkungan tadi, hendaklah ada satu Jumaat saja. Tidak boleh berbilang-bilang Jumaat. Satu Jumaat saja dalam satu negeri, satu dusun, satu mukim, satu kampung, satu solat Jumaat saja. Tidak boleh ada dua solat Jumaat. Tidak boleh ada dua solat Jumaat. Maka solat Jumaat, jikalau ada dua solat Jumaat yang pertama takbiratul ihramnya, solat Jumaat itulah yang sah. Yang sah ni mula-mula takbir. Siapa yang kemudian batal? Mesti satu solat Jumaat saja. Melainkan, boleh juga melainkan. Dia buat melainkan kerana sukar. Kalau sukar kerana terlalu ramai. Dia ada tempat tak muat dah, ramai sangat penuh. Penuh dia. Maka boleh buatlah di hujung kampung satu lagi. Kira-kira jarak lah. Kalau dia azan tu kira-kira tak dengar. Tak dengar lah azan tadi. Boleh buat satu lagi. 2 buah. Dengan syarat sukar.
Mereka nak mari jauh, sukar. Lepas tu di masjid ni pula dah penuh, tak ada tempat dah. Tanah dah tak ada dah. Yang sana tanah orang lain, ada rumah, dah penuh nak semayang, tak boleh. Lepas tu hujung kampung sana, hujung taman tu, ada tanah lapang. Boleh buat sebuah lagi. Boleh. Dengan syarat sukar dan kerana hajat. Sebab bersebab. Tidak bersebab tak boleh. Seperti sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah mesti tok imam dengan makmum di satu arah yang sama. Sama makmum lelaki, makmum perempuan, tok imam sama. Tidak boleh tok imam di tempat yang tinggi, makmum di tempat yang rendah. Nak cerita melainkan tadi. Melainkan. Jadi makmum duduk tingkat atas, tok imam tingkat bawah. Tak boleh. Mesti satu arah. Melainkan. Yang tadi. Melainkan. Yang tadi melainkan kerana hajat. Kerana sukar. Yang ni pun sama. Melainkan kerana hajat. Maksudnya penuh. Sini semua dah penuh dah. Maka buat tingkat atas. Jemaah wanita naik di tingkat atas. Boleh. Dengan syarat di bawah dah penuh. Hari Jumaat, bawah dah penuh. Satu arah dah penuh. Lepas tu ada tingkat atas. Makmum naik tingkat atas. Dibenarkan. Sebab kerana hajat. Kerana bersebab. Kerana sukar. Kalau jemaah 5 waktu, tak boleh. Tak boleh jemaah 5 waktu. Tidak ramai. Tak penuh. Kena duduk di dalam ni semua. Tidak boleh sebahagian duduk atas. Ada satu surau tu saya pergi ceramah. Jemaah wanita duduk atas. Surau besar lah. Surau besar. Surau muat 2,000, 3,000 orang. Surau besar. Jadi dia mari sembahyang 4 sah. Dia ada 18 sah. Mari sembahyang 4 sah. Satu sah tu 50. 4 sah 200,500. Ada sah 18 sah. 4 sah. Jadi belakang tu ada untuk tak tirai wanita. Atas tu juga wanita. Wanita sebahagian naik sembahyang atas, sebahagian sembahyang dekat belakang di bawah sana. Lepas tu antara lelaki dengan wanita jarak lah, jauh lah jarak. Jarak dia jauh. Lepas tu ada sebahagian naik dekat atas. Sembahyang maghrib dekat atas, dengan ceramah duduk dekat atas. Bila sembahyang isyak pun duduk kat situ lah. Satu sah wanita dekat atas. Tu. Jadi kena turun di bawah. Mesti sembahyang semua di bawah. Mesti satu aras dengan tok imam. Tidak boleh sembahyang di arah yang lain. Melainkan kerana hajat. Di sini dah penuh. Semua dah penuh, tak ada tempat dah. Melainkan ada di bawah boleh. Ada tempat sikit. Di tingkat atas ada tempat sikit. Baru boleh pergi. Itu kena tahu. Awal-awal pergi tak boleh lah. Saya cerita yang lepas, saya pergi ke Sabah. Sembahyang di masjid yang dalam atas air tu. Saya pergi 3 hari, 4 hari dekat Sabah. Kita ada program sukan guru-guru agama. Dia panggil Pakdis agama. Saya wakil pimpong, main pimpong. Lepas tu malam tu kita ada kiamulai. Kita ada sukan sepak takraw, pimpong dan sambil-sambil sukan tu kita ada silaturahim. Di seluruh Malaysia lah kena pergi ke Sabah. Lepas Sabah tu pergi ke Sarawak. Sarawak. Jadi kita ada kita buat untuk eratkan silaturahim. Jadi malam tu pergi solat subuh. Malam tu sembahyang solat maghrib, solat isyak. Lepas tu qiyamul-lail, lepas tu pergi solat subuh. Solat subuh tadi terlewat. Bawah ada orang sembahyang, 2 sah. Tingkat atas ada 3 sah. Bawah ada 2 sah. Lepas tu beberapa jemaah duduk di bawah. Beberapa jemaah naik atas. Saya beritahulah kata di bawah tak boleh. Sembahyang di bawah makruh. Makruh tak boleh. Kena naik atas semua. Lepas tu sebahagian tu tak jadi kat bawah, naik atas. Sebahagian lain dah takbir dah. Tok imam baca surah dan nak habis lah surah tu. Kami pun naik sempat sembahyang dekat masjid di masjid besar lah dekat Sabah. Masjid dia ada air. Ada macam kolam air. Ada air lah, ada macam masjid dekat Brunei macam tu. Masjid terapung. Besar lah masjid tu. Masjid negeri lah. Masjid negeri. Jadi kita beritahu tidak boleh sembahyang di tingkat bawah kerana tingkat atas, tingkat tok imam tu, tok imam tu tingkat atas. Jadi tingkat atas tu masih banyak lagi kosong.
Tingkat atas tu tingkat utama. Tingkat utama, bawah tu masuk dalam tanah macam tu. Bukan tingkat utama. Macam dekat UTM. Saya belajar UTM 3 tahun. Ada tingkat bawah, tingkat atas juga. Ada sembahyang di bawah, ada sembahyang di atas. Banyak surau yang 2 tingkat, ada sembahyang di bawah, sembahyang di atas. Jadi tidak boleh sembahyang kalau tok imam duduk tingkat bawah, semua kena datang tingkat bawah. Kalau tok imam duduk tingkat atas, semua kena sembahyang di tingkat atas. Tu ikut di mana tok imam berada. Di mana tok imam berada, sembahyang dekat situlah. Jadi melainkan kerana hajat. Macam yang ini juga, melainkan kerana hajat, jadi boleh dia ada 2 masjid di dalam satu kampung kerana hajat. Kalau tidak kerana hajat, tak boleh. Mesti masjid satu lagi tu jarak jauh, duduk jauh. Tak boleh dekat. Tak boleh bersebelahan. Jadi masjid surau yang kita solat, sebelah tu ada surau lain. Berdekatan 2 surau, tak boleh. Mesti satu surau sahaja. Kalau nak buat juga 2, sebab surau ni dah penuh, buat hujung biar jauh, biar jarak yang paling jauh lah pada pandangan kita. Biar azan tu tidak kedengaran. Kalau azan guna suara tu tidak kedengaran. Biar jarak pergi ke sana. Jadi berlaku di beberapa tempat, satu surau ni ada surau lain. Saya pergi ceramah beberapa tempat, saya ceramah, lepas ceramah, surau yang saya ceramah tu azan, surau sana azan. 2 azan. Saya pun tanya kenapa berlaku demikian. Dia kata yang sana tu yang asal. Masjid besar lah asal dia kata. Yang sini yang baru buat. Kenapa jadi macam tu? Kerana yang asal yang besar tu dia buang tok imam kita. Kita buat surau baru supaya tok imam kita boleh jadi tok imam. Kata dekat sangat ni. Dekat pun tak kira ustaz, kita buat juga. Dekat sangatlah antara surau yang baru dengan surau lama dengan surau yang baru. Kalau kita susun kereta tu dalam 10 buah gitulah kereta. 1, 2, 3, 4, 10 buah kereta dekat sangat. Kalau dekat sangat ni, tak bolehlah kata jarak, biar jarak. Saya sembahyang di satu masjid lain lagi, sebelah letak satu kereta saja. Ni satu surau satu lagi jarak dia satu kereta saja. Satu kereta saja jarak. Kita duduk ceramah, kita berpaling di kedengaran di sana. Kedengaran suara penerangan dia, dia taklimat kepada jemaah dia dan sebagainya. Kata kenapa berlaku macam ni? Dia kata pergaduhan parti. Parti pula, pergaduhan parti. 2 parti berbeza. Dia parti lain, kita parti lain. Parti beza. Kata parti. Bila lagi? Lama, berpuluh tahun. Tak berubah, tak boleh berubah. Biar buat agama mari, biar buat agama dia halau. Dia suruh balik halau. Datang polis halau. Pergaduhan sampai tahap tu sekali. Ni saya hadapi sendiri. Bukan orang cerita ni. Saya ceramah. Berlaku demikian. Dia tengok-tengok ceramah, azan. Dekat azan. Saya terkejut bila tanya, dia kata, ni lah ustaz ceramah ni yang asal. Surau yang asal, yang tu surau yang baru. Yang tadi, yang saya ceramah tu surau yang baru. Yang asal tu yang depan tu. Berlaku. Saya pernah pergi Terengganu. Lama dulu lah, masa saya belajar tu. Kawan saya kata, ustaz, nak ajak ustaz pergi Terengganu, buat ceramah sana, supaya mereka berbaik antara parti. Ceramah politik saya dah politik dalam surau. Ceramah politik supaya berbaik, bukan politik ceramah. Saya minta 2 parti di sini, kalau ada 2 ada 3 berbaik. Biar bergaduh dalam tempoh 2 minggu pilihan raya saja. Lepas tu baik. Kita pergi ceramah macam tu. Bukan pergi ceramah kata pilihlah parti ni. Tidak. Suruh 2 parti yang bergaduh ni berbaik. Bergaduh boleh dalam masa pilihan raya saja. Gaduhlah, naklah parti kita macam mana apa semua, lepas tu dia nak parti dia nak manifesto dia, kita manifesto kita. Tapi lepas saya pilihan raya berbaik kembali. Mana boleh lah gitu. Kita nak bergaduh sampai bila-bila. Sudah. Gaduh sampai bila-bila. Lepas tu bila hari Jumaat, dia tak sembahyang Jumaat di kampung dia, ada van datang, ada kenderaan lain ambil, naik van tu pergi sembahyang Jumaat di kampung lain. Tak sembahyang Jumaat kat situ.
Berlaku demikian. Saya pergi tempat tu. Tempat tu saya pergi di Kuala Air Tawar. Saya pergi tu. Yang masjid jarak 10 tu di Selangor. 10 jarak masjid tadi di Selangor. Parti jugalah. Parti yang dekat satu kereta tu di Kelantan. Di Kelantan. Yang tadi di Terengganu. 3 tempat ada. Di Perak pun saya kena juga di Perak. Saya ceramah tu. Lepas saya ceramah kena juga ke Perak. Ceramah datang ni. Parti juga. Ceramah dia mari tu. Saya bukan ceramah parti, ceramah biasa saja. Cuma saya sebutlah nak jasa Tok Guru. Jasa Tok Guru Nik Aziz. Saya sebut macam tu. Saya kata Tok Guru Nik Aziz ni dia panggil orang-orang Sami Buddha, Kristian semua kumpul. Lepas tu dia nak haram arak di Kelantan. Dia kata macam mana kalau kita haram arak, haram judi di Kelantan. Bagaimana mengikut agama Sami, agama Kristian, agama Siam. Siam orang Siam ada juga. Dia panggil Tok Cha. Tok Cha macam mana Tok Cha? Buddha macam mana? Sami macam mana? Kalau Islam haram arak judi, boleh tak kita haramkan arak dan judi di Kelantan? Tuan Guru Nik Aziz. Masa tu dia masa tahun 1990. Panggil bincang-bincang lama lah, bincang semua ambil berbagai sudut. Dan sekali sepakat semua agama lain dan persatuan semua datang, wakil-wakil persatuan. Setuju, orang Cina, orang India semua setuju haramkan arak, haram judi di Kelantan. Jadi kalau nak buat juga di dalam rumah, dalam kawasan lingkungan kamu sahaja. Jual tak boleh. Menjudi semua tak boleh. Tidak dibenarkan. Kata macam tu saja. Tunggu 3 orang tunggu. So, macam nak tumbuk saya. Tunggu 3 orang. Ustaz dah ceramah politik. Saya ikhlas betul-betul macam tu saja. Tak ada kata pilihlah parti ni, tak ada. Tak cerita kita. Tunggu pegang suruh mari. Suruh saya berhenti serta-merta. Tak bagilah. Marah dia. Kenapa Ustaz kempen parti sekian di sini? Kenapa Ustaz suruh ceritakan kebaikan di Kelantan dan sebagainya? Tak boleh. Kami tak terima di sini. Semua tak terima. Marah. Saya muda lagi masa tu. Muda lagi. Baru ngajar lah. Baru kuliah. Umur 23 tahun saya masa tu. Saya ceramah tu. Sekali dengan Ustaz Kazim. Dekat Perak. Ustaz Kazim dengan Perak. Sekali dengan saya tu. Ustaz Kazim ceramah dekat Manjul gitulah. Manjul Perak. Saya ceramah dekat Greek. Dekat Greek. Saya ceramah 30 tempat. Kuliah penuh lah. Penuh. Dekat Perak. Tahun 90-an. 1990 tahun masa tu. Kita beri yang baik. Bukan nak suruh pilih parti mana-mana. Cuma cerita haramkan arak dan sebagainya. Macam tu saja. Tu dah kena serang. Dah kena serang dah kita. Ya, tak boleh. Ada satu di Bangi saya kena juga. Di Bangi kena tak boleh ngajar juga. Tahun 2012. Pilihan raya 2012. Tak silap saya lah. Lebih kurang tu. Lepas tu ceramahnya pilihlah pemimpin. Bukan sama selit-selit lah. Pilihan raya dekat dah. Pilih pemimpin kita yang mana isterinya tutup aurat. Gitu aja. Tak sebut nama parti. Jadi pemimpin tu biarlah isteri dia tutup aurat, anak dia tutup aurat. Pakoh itulah. Tu. Sebab pemimpin ni bukan diri dia saja, anak isteri dikira. Dari segi hukum Islam, anak isteri dikira. Tu pakoh. Yang mana pemimpin kita nak pilih tadi, orang Islam tu anak isterinya tutup aurat. Pemimpin yang beriman lah, yang bertakwa. Kata macam tu saja, baru kecoh. Satu surau kecoh. Semua posisi dan sebagainya, musyarak tergempar. Macam tu saja. Kena panggil tu saya. Tunggu. Kena marah lah. Kena marah mereka dan sebagainya. Tak puas hati dia. Dia kata Ustaz kata kepada parti kami. Sudah. Kata kepada parti kami, Ustaz telah memburuk kepada kami ke kempen supaya pilih parti yang pakai tudung tu. Ustaz tahu sendirilah siapa. Parti kami tak pakai tudung apa semua. Sudah. Dia kata masa tu ceramah dekat rumah sebab surau dia tengah buat surau. Dia ambil rumah banglo, saya ceramah dekat situ. Sempat 6 tahun apa. Ceramah saya 6 tahun dekat surau tu. 5 tahun 6 tahunnya itulah sehingga masuk pilihan raya. Saya ceramah ni. Pada sebelum pilihan raya pertama, pilihan raya seterusnya, 2 pilihan raya lah. Kalau 6 tahun, 2 kali pilihan raya. Pilihan raya pertama tak kena lagi, pilihan raya kedua kena. Dia kata tempat orang Ustaz ngajar ni, kami bayar sewa bulanan. Sampai tahap tu dia ungkit. Dia ngajar sewa rumah banglo dia kena bayar lah bulan-bulan. Dia buat surau apa semua lah. Dia kata, ni parti kami yang bayar surau ni. Apa ni yang Ustaz dia ngajar sekarang. Berat kena kita.
Jadi susah jugalah. Susah juga. Jadi apa ni? Di masjid jangan main politik. Payah juga. Payah jugalah. Jadi tak tahu politik tu macam mana. Kita cerita supaya pemimpin yang baik, pemimpin yang beramanah, pilihlah siapa saja. Tak kira parti mana mengikut kehendak kita, tapi mesti selari dengan Islam, mesti selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa tidak mengizinkan kita ada soalan di sini, ada beberapa soalan. Jadi yang solat Jumaat kita tinggal yang kedua, tinggal di situ yang kedua, yang pertama, kedua dan ketiga. InsyaAllah kita masuk yang keempat pada perbincangan akan datang. Yang ketiga ni panjang sebenarnya. Dia bahas dalam berbagai lah akad takbir, masjid yang pertama akad takbir, masjid yang kedua tu batal. Kalau serentak akad takbir, siapa yang habis awal? Dia bahas tentang masjid berdekatan yang mana takbir dahulu yang dia dikira. Melainkan kerana hajat. Kerana hajat. Di dalam satu surau tidak boleh ada dua imam. Dua imam tak boleh. Di hujung sana ada orang duduk sembahyang isyak berjemaah. Contoh surau tepi jalan. Jemaah dah balik, yang menyinggah. Dia singgah satu keluarga sembahyang buat jemaah, buat solat berjemaah. Singgah pula satu keluarga buat pula solat berjemaah. Tak boleh. Mesti ada satu imam sahaja di dalam satu surau. Tidak boleh ada dua imam. Kalau dia ada berjemaah, jangan dia punya. Kalau tak nak, sembahyang bersendirian. Jadi sembahyang musafir secara mufrad sendirian dimaafkan. Tidak perlu berjemaah. Musafir tak apa. Orang bermusafir dimaafkan. Jadi kita ambil soalan. Kita tinggal dulu tentang solat Jumaat. Ada 2-3 soalan sahabat kita tanya. Dalam sini pun ada live ni ada soalan juga. Ada beberapa orang mesej soalan di dalam ni. Jadi ada soalan yang lepas daripada surau ni lah. Lepas ada 2-3 soalan. Jemaah surau ni yang tanya. Dia kata, Ustaz nak tanya soalan. Tanya bulan lepas. Bulan ni baru jawab lah. Dia tanya tentang bacaan. Dia tanya Ustaz tentang lepas kuliah. Banyak jemaah surau tanya. Surau ni lah antara yang ramai jugalah. Yang telefon pun ada. Yang mesej pun ramai juga kepada saya lah surau ni. Lepas tu yang tunggu pun ramai. Lepas kuliah ada orang tunggu, tanya soalan. Jadi antara soalan yang ditanya pada bulan lepas, ada 2-3 soalan. Soalan pertama, nak tanya bacaan makmum, bacaan Fatihah. Baca surah Al-Fatihah, selepas tu imam baca Fatihah, rakaat pertama dengan kedua, makmum baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, makmum tadi terlalu perlahan. Terlalu perlahan. Tidak kedengaran. Sah ke tak sah? Boleh ke tak boleh? Soalan dia. Tu. Jawab dia tak boleh. Jika kata tengok dalam sini padalah kitab tajuk solat tajuk apa ni surah Al-Fatihah dalam kitab ni. Tidak boleh jika terlalu perlahan. Terlalu perlahan sehingga makhraj tak keluar. Makhraj tak keluar, perlahan sangat. Jadi baca tu senyap sangat. Terlalu perlahan, duduk di dalam. Huruf sing apa pun tak ada. Kita kata kalau kita baca bismillah, mesti bismillah. Mesti bis. Makhraj ba dekat bibir, makhraj sing dia terkeluar. Dia kena keluar. Jadi dia ada terlalu perlahan sederhana, kuat sedikit, sangat kuat. Dia ada 4 bacaan ada. Kuat, sederhana kuat, ni perlahan kita nak sederhana perlahan, sangat perlahan. Tak boleh sangat perlahan. Mesti baca sederhana perlahan, lepas tu makhraj tu keluar. Mesti kawan sebelah ataupun kita tu, telinga kita tu dengar huruf sing. Berhamburan huruf sing tadi sedikit. Ada dengar huruf sing sedikit, ada dengar huruf ba sedikit, ada dengar huruf bibir, huruf sapatain, huruf bibir. Lepas tu huruf hamas, lepas tu huruf yang tersidah, huruf yang tertahan. Terdengar huruf syin, kedengaran. Baca at-tahiyat ke huruf syin. Asyhadu. Jadi duduk dalam baca, duduk dalam tekak, dalam lidah, dalam mulut. Tak bergerak mulut, sikit lah. Tak dengar. Mesti didengari oleh telinganya, dan orang sebelah ada tahu bunyi. Dia bunyilah huruf sin, huruf jim, dia bunyi. Tu dikira cantik lah bacaan dia. Kita pun sama-sama
memahami, kita memaafkan kawan kita sakat sedikit sebanyak. Sebab kita tahu makrak tu kena lagu tu. Lepas tu kalau dia kuat sedikit, mungkin harus, mungkin makruh. Terlalu kuat baru haram. Dia baca kuat sebiji, tu tak boleh lah. Ataupun kuat sikit, ada kelonggaran lagi. Yang ni baca perlahan. Cuba keluarlah sedikit-sedikit makrak tu. Makrak ba, makrak si, makrak da, walau do. Ada keluarlah makrak-makrak tadi. Kedengaran di telinganya sikit-sikit. Dia dengar kawan dia sikit-sikit, dimaafkan. Kerana memang makrak tu kena keluar. Tidaklah sebiji-sebiji, ada keluar. Jangan terlalu perlahan, sehingga tidak ada makrak. Sehingga hilang dia punya huruf di dalam surah Al-Fatihah tu ada 156 huruf. Semua satu tadi mesti 156 huruf ni mesti diperjelaskan. Mesti diperjelaskan. Tidak boleh disembunyikan walaupun satu huruf. Mau batal. Tu. Kena berlatih. Macam mana nak dapat bacaan yang sederhana perlahan. Jangan terlalu perlahan sehingga membawa kepada tidak capai apa ni dia panggil makhraj huruf. Tak capai makhraj huruf. Kita ada urai lepas dah tak boleh baca kuat. Urai itu je. Kena bacalah perlahan. Tak boleh baca kuat. Dia urai macam tu. Tak urai yang terlalu perlahan. Soalan dia bagus jugalah. Ada seorang jemaah tu dia tanya soalan. Saya tanya dia jemaah di sini, dia kata tidak, bukan jemaah di sini. Dia kata jemaah ada surau lain satu lagi. Jemaah surau lain satu lagi. Waktu dia kata dia tanya jemaah di sini, kalau nak tanya soalan fiqh, jumpa saya. Dia kata, dia mari tu. Ada jemaah di sini beritahu dia. Dia kata kalau nak tanya soalan fiqh, surah Al-Fatihah ke At-Tahiyah ke, sembahyang ke, tanya ustaz yang mengajar hari Sabtu minggu pertama. Dia mari. Dia kata dia ada surau lain. Dia dah tanya baru ustaz lain. Kata betul tu. Kalau tak keluar langsung, memang batal lah. Memang tak capai hak tajwid. Ilmu tajwid kata perlahannya macam ni. Mengikut ulama tajwid. Soalan yang kedua, dia kata ustaz nak tanya ni ada orang masbuk mari sembahyang. Dia marilah dapatlah 2 rakaat ke, 1 rakaat ke sembahyang isyak. Contohnya dapat 2 rakaat, 1 rakaat. Dia masbuk. Lepas tu imam beri salam, dia akan berdiri bangun. Ketika tu Tok Imam baca tahiyat akhir, makmum tu duduk tahiyat awal ataupun rakaat ketiga. Jadi dia akan berdiri selepas Tok Imam beri salam. Soalannya, Tok Imam baca tahiyat akhir, makmum tadi nak baca tahiyat awal ke tahiyat akhir? Soalan dia. Nak baca tahiyat awal ke tahiyat akhir? Makmum tu, makmum masbuk. Lepas Tok Imam beri salam dia nak bangun. Jawab dia kena baca tahiyat akhir. Makmum dengan Tok Imam ni, makmum muafiq yang sama-sama imam, makmum masbuk yang baru datang, kena ikut seluruh hak Tok Imam buat. Seluruh Tok Imam buat. Sama ada Tok Imam tinggalkan, buat ke sembahyang, kena ikut semuanya. Tak Tok Imam kita mari sembahyang subuh, Tok Imam 2 rakaat, kita baru 1 rakaat. Tok Imam tak ada tangan. Doa kunut, kita kena doa kunut. Semua yang Tok Imam buat. Melainkan yang lebih rukunnya, yang bukan solat dah terlebih. Isyak 4 rakaat dia sembahyang rakaat yang kelima. Dia tak boleh lah ikut yang lebih, rukun yang lebih. Rokok 1 kali. Tok Imam sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, rokok pula. Itu je tak boleh. Yang lain semua ikut. Termasuk tahiyat akhir. Dia kata kita bukan tahiyat akhir ustaz, kita tahiyat awal. Memang kita tahiyat awal. Oleh kerana kita sembahyang berjemaah, Tok Imam tahiyat akhir, kita kena ikut baca tahiyat akhir Tok Imam tadi. Kalau kita tengok dalam kitab ni, bab tahiyat akhir, kita tengok di depan nanti, dia kata, apabila Tok Imam baca tahiyat akhir, kamu baca tahiyat awal dah selesai, apa faedahnya kamu diam, tunggu sahaja dengan tidak membacanya. Di dalam solat, jangan ada kamu tinggal kosong dengan tidak baca. Kita baca tahiyat awal, Tok Imam baca tahiyat akhir. Kita pun, dia diamlah. Dia kata, apa faedah kamu diam dengan tidak membawa tahiyat akhir, sedangkan di dalam sembahyang adalah dipenuhi dengan bacaan-bacaan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kata tak boleh ni, Tok Imam tahiyat awal, makmum tahiyat awal, Tok Imamnya pergi baca tahiyat akhir. Dia tahiyat awal, sembahyang isyak baru 2 rakaat. Makmum
Tok imam baca tahiyat awal, makmum pergi baca tahiyat akhir. Itu tak boleh. Ataupun tok imam baca tahiyat akhir, makmum baca tahiyat akhir juga. Itu baru tak boleh. Yang tadi memang tepatnya tahiyat akhir tu. Cuma kita ya tahiyat awal. Sebab apa kena baca? Mengikut imam untuk semua dalam solatnya, melainkan yang salah sahaja tak ikut. Yang salah, yang tidak, yang rokok satu kali lagi rokok dua. Sembahyang isyak 4 rakaat lagi sembahyang 5. Yang 5 tu tak boleh ikut. Semua makmum kena tunggu di rakaat yang keempat. Kalau ikut batal. Makmum batal. Tu jika makmum tu sedar. Tu imam dia tak sedar. Dia bangun rakaat yang kelima, Allahu Akbar. Dia tak ingat. Dia jadi imam, dia gementar. Yang paling tengok ada ustaz. Kita balik ada tu imam yang 1-2. Dianya AJK biasa. Tu imam tak mari. Dia naik. Dia tengok nak takbir dia paling tu imam ada. Sudah nak tunggu tak boleh dah. Sudah mayat tu gementar. Gementar lupa. Salah rakaat yang keempat jadi 3. 4 ke 3? 4 ke 3? 3 lah. Rakaat yang kelima, rakaat yang keempat, dia keempat, yang makmum lain 5 dah. Gementar tengok ada ustaz yang hebat. Ada ustaz lain lah orang hebat mari. Ada satu penceramah tu dulu agak selama. Dia duduk ceramah di Sarjana Impian. Ada kawan saya cerita lah. Tu tengok-tengok ceramah tu. Kawan saya dengar kuliah tu. Tiba-tiba Ishaq Baharum. Ishaq Baharum ni mufti. Mufti Selangor. Mari dalam kuliah tu. Dekat surau dia tengok ceramah tadi. Datang Ishaq Baharum datang. Duduk dalam kuliah dia. Tak boleh ceramah. Sampai habis tak boleh ceramah. Dia kata ada Datuk mufti datang dalam kuliah ni. Saya habis kuliah. Dia tak boleh ceramah. Mufti dia terus pergi bersalam dengan Datuk Mufti. Datuk Mufti kata ada sahabat dia tinggal di kawasan ni nak pergi Mekah. Suruh dia sembahyang hajat selepas isyak dia mari. Dia mari maghrib tu. Dekat surau tadi. Gelabah Kalau nak sembahyang pun demikian juga. Paling ada orang pandai. Gelabah lah kita, tak boleh. Jadi tu imam kesalahan tadi dengan tidak sengaja. Makmum ikut dengan sengaja batal. Di situ kata batal makmum tadi. Okey, kita buka soalan kalau jemaah ada 2 minit lagi sebelum masuk waktu isyak. Di sini ada lagi 2-3 soalan lagi sini. Mana lagi tanya nak tanya tentang beri salam sembahyang. Jadi beri salam sembahyang tadi bila tu imam beri salam pertama, makmum beri salam pertama. Tu imam beri salam kedua, makmum beri salam yang kedua. Boleh ke tak macam tu? Memberi salam, makmum beri salam ketika tok imam beri salam yang pertama. Jawab dia tak boleh. Mesti tok imam beri salam yang kedua, baru makmum beri salam yang pertama. Tahiyat akhir tu, habis fir alamin innaka hamidum majid, baca doa dah habis, tok imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullah. Salam pertama. Salam kedua pula, Assalamualaikum warahmatullah. Kita pun niat hati kita, tok imam dah selesai dan tidak akan ulang kembali, dah selesai. Baru beri salam. Kalau kita beri salam yang pertama, tok imam salam pertama, kita pertama, solat tok imam belum selesai. Kita dah keluar. Di situ tak boleh. Jadi takbiratul ihram, tok imam takbiratul ihram Allahu Akbar. Kita kena niat, tok imam dah sempurna takbirnya. Dan dia tidak akan jatuh tangan dia kembali. Untuk takbir kali kedua, dah sempurna dah. Baru kita masuk Allahu Akbar. Jangan masuk terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Mengikuti tok imam, selepas tok imam takbir, sedetik niat hati kita, tok imam sempurna takbirnya, baru kita masuk Allahu Akbar. Salam, tok imam dah sempurna salamnya, 2 salam dah sempurna. Tidak akan tambah lagi dah. Kita pun beri salam, Assalamualaikum. Jangan tok imam beri salam, kita beri salam. Itu panggil tidak kena pada kaedah dia. Ada kalau ada jemaah ada soalan, kita buka soalan pada jemaah. Ada lagi soalan yang surah yang kita cerita juga lepas kita cerita dah ni. Dia kata ustaz, sembahyang sunat lepas baca Fatihah rakaat terus. Main sunat 2 rakaat. Rakaat pertama baca surah Fatihah rakaat. Rakaat kedua Fatihah rakaat. Tak baca surah, tak baca qul huwallah. Boleh tak? Jawab dia makruh. Makruh. Jika tak baca surah makruh. Bacalah surah walaupun pendek.
bacalah qul huwallah rakaat yang pertama. Dan qul huwallah itu boleh diulang untuk rakaat yang kedua. Surah lain tak boleh. Surah qul huwallah ni boleh diulang. Baca rakaat pertama, rakaat kedua. Jadi mesti baca surah walaupun sedikit, walaupun satu ayat. Sembahyang sunat, sembahyang fardu mesti baca surah selepas surah Al-Fatihah walaupun satu ayat. Kerana tidak membaca surah pada sembahyang tersebut adalah makruh di tempat tu. Makruh tempat tu. Hanya sekadar itu saja. InsyaAllah kita bertemu dalam kuliah yang akan datang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala ta'atik. Allahumma zakirna minhuma nasina. Allahumma alimna minhuma jahilna. Wa sallallahu wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.